Global 50 gram dalam tangan saya ini harganya hanya sekitar RM1,750 20 tahun lepas. Masih itu harga emas hanyalah sekitar RM35 per gram. Hari ini Global 50 gram berharga sekitar lebih RM29,000. Jika anda simpan RM1,750 dalam ASP, tabung haji atau KWSP selama 20 tahun, agak-agak anda dapat tak pertambahan simpanan anda sebanyak ini? Apa yang kita boleh simpulkan dari penambahan harga Global 50 gram ini? Pertama, Global 50 gram ini masih kekal sebagai 50 gram walaupun simpan selama 20 tahun. Tetapi nilai RM1,750 20 tahun lepas sudah tidak sama. Dengan RM1,750 sekarang, anda hanya mampu membeli 2.9 gram emas sahaja. Kedua, nilai simpanan emas berganda hampir 15 kali sejak 20 tahun lepas. Ini bermakna nilai mata wang kita juga sudah turun 15 kali ganda. Ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian daripada simpanan anda ke dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Bagi yang nak saya bantu untuk menabung emas bersama di Public Gold, anda boleh klik di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaik.